Itu je bagus Black Wizard dengan soil care apa semua. Semua ambil je nama satu je, Black Wizard dia. Semenjak bila start guna Pasro? Start tanam sampai sekarang. Oh, memang Pasro. ada rekomen ke apa? Dia kebun kalau bilang Pai Hussein. Dia pergi khusus. Lepas tu dia cadangkan. So dia tanya dia bagilah okey kalau nak senang guna Black Wizard. So pasal dia punya kuantiti pun kita guna sikit. Betul. Tapi untuk jangka masa panjang lama, tanah pun elok, pokok pun subur. Dia punya kuantiti tu sikit walaupun dia punya nilai dia tinggi untuk pokok tu. Itu je bagus Black Wizard dengan soil care apa semua. Semua ambil je nama satu je, Black Wizard dia. So yang ni untuk buah saya sembuh ni. Tak kira lah untuk durian. Untuk limau, kelapa, pisang semua saya sembuh ni. Saya tak hanya bukan untuk durian saja. Betul. Itu saya ambil ni untuk sembuh untuk limau nipis. Saya tanam limau nipis selang antara durian. Jadi untuk rolling kan. Jadi elok je. Baik, terima kasih.